Pada kelas yang sebelum ni, kita telah mempelajari tajuk wang yang khusus kepada tajuk tambah dan juga tolak. Pada hari ini, kita akan membincangkan darab wang. So, apa tunggu lagi? Jom kita masuk ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, terima kasih masih lagi bersama pada hari ini. Kelas pada hari ini di channel YouTube Cikgu Edrin. Bagi yang belum lagi subscribe, boleh tekan button subscribe yang di bawah untuk mendapatkan video-video matematik yang terkini. So, hari ini kita akan membincangkan tajuk darab. Kita dah belajar dah. Tambah kita dah belajar dah. Tolak kita dah belajar dah. Tunggu ingat ke tak ingat sahaja. Okey. So hari ini kita akan melihat tajuk darab. Okey, apa yang penting dalam darab ni? Kita nak melihat adalah, okey, boleh tengok pada skrin murid-murid. Okey, bagi yang menonton video ini secara live ataupun akan melihat video ni pada kemudian, okey, boleh komen nama pada bahagian bawah. Okey, kita melihat kepada contoh yang pertama. Berapakah harga 3 paket nangka? Okey, pada bahagian gambar rajah ni ada buah nangka, kan? Siapa suka makan buah nangka? Okey. Ada berapa paket? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 paket. Satu paket harganya RM8. Okey, itu maklumat yang diberi. Kita dah belajar dah. Bila kita nak menjawab soalan, kita biasakan dengan kaedah 2 dos. Apa yang diberi, apa yang ditanya, barulah kita fikir operasi apa nak digunakan. Okey, berapa harga 3 paket? Dia tanya dia nak 3 paket saja. Dekat atas ada berapa? Ada 6 paket. Satu paket RM8. So, dia nak 3 paket. Sebelum ni kalau kita belajar kaedah biasa, kita tambahlah. Betul? Dia nak 3 paket. Kita tambahlah paket yang pertama, paket yang kedua, paket yang ketiga. 8 tambah 8 tambah 8. Berapa jawapan dia? 24. Ini paling mudah, paling senang. Tapi bayangkan, kalau dikata berapakah harga untuk 6 paket? Takkan kita nak tambah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8. Kalau tanya berapakah harga untuk 20 paket? So jadi kaedah tambah ni boleh digunakan, tapi dia akan mengambil masa yang lama. Jadi sebab itulah kita mengenalkan kaedah darab. Tadi satu paket harga dia berapa tadi? Harga satu paket adalah RM8. Dia nak berapa paket? Dia nak 3 paket sahaja. So, untuk mempermudahkan, kita menggunakan operasi darab. Boleh? Tadi operasi tambah. Boleh digunakan tidak? Boleh, tak ada masalah. Tapi dia akan lambatlah. Kawan-kawan dah siap, awak tak siap lagi. Okey, maka diperkenalkan kaedah darab. So, 8 darab 3, jawapan dia 24. Tapi kita belajar di dalam topik wang. Jangan lupa dia punya unit. RM. Okey, kalau tak ada unit ni salah lah. Okey, RM 24. Jadi 8 darab 3. Okey, boleh tak? Okey, ini contoh yang pertama. Okey, berapakah harga 3 paket nangka tadi? Harga 3 paket nangka ialah RM24. Okey, kalau jelas, komen jelas. Okey, contoh yang seterusnya. Okey, ada gambar kereta mainan. Satu harga sebiji kereta mainan ni harga dia berapa? RM5. Soalan kata kira harga 4 unit kereta mainan ini. Boleh tak kita buat operasi tambah? Boleh, tak ada masalah. RM5 tambah RM5 tambah RM5 tambah RM5. Okey, so jawapan dia berapa? RM20. Tapi kalau soalan kata kira 10 biji kereta mainan, kan awak nak tambah RM5 tambah RM5 tambah RM5, jadi dia mengambil masa. Jadi cara yang mudah adalah
harga RM5 darab dengan 4 unit ataupun 4 biji kereta mainan. So, berapa ringgit? 5 darab 4, RM20. Okey. Okey, sebelum kita lanjutkan, sebenarnya ini adalah berkaitan dengan sifir. Dekat sekolah mestilah cikgu kata dah hafal sifir kan? Ataupun dalam buku teks tu pun dah diperkenalkan sifir 1 sampai sifir 12. Jadi, murid-murid perlu hafal sifir ni untuk mempermudahkan. Boleh je untuk kira kan? Kalau tengok video dalam channel Cikgu Adrian sebelum ni, dah ada sifir 2, dah ada sifir 9. Okay? Boleh tengok. Nanti kita akan tambah lagi lah untuk sifir-sifir yang seterusnya. Jadi, untuk permudahkan operasi darab ni, murid-murid perlu kuasai sifir. Kalau tidak, dia akan tambah satu-satu lah. Contohnya 1 darab 4, 4, 2 darab 4, 8. Kalau hafal, mudahlah. Contohnya 5 darab 4. Terus jawab, 20. Kan? Sedangkan, boleh je pakai sifir 5. Kan? 5, 10, 15, 20. 4 darab 5, 20. Jadi, dalam operasi darab ni, murid perlu kuasai sifir. Okey, yang itu kita akan melihat pada kelas yang seterusnya lah. Okey, kita dah ada 2 contoh dah. So, harga untuk 4 biji kereta mainan ialah RM20. Okey, boleh? Kalau boleh, komen boleh. Okey, contoh yang ketiga. Kira jumlah harga 6 bakul buah naga. 6 bakul. Dia nak 6 bakul buah naga. Maknanya kira semualah. Kat sini ada 6, betul tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu bakul harganya RM10. Itu maklumat yang diberi. Mesti faham maklumat yang diberi supaya bila dia tanya, kita dah boleh jawab. Okey, ada 6 bakul, satu bakul RM10. Apa soalan tanya? Jumlah. Kira jumlah, maksudnya hasil tambah semualah. Boleh tak kita tambah semua? Boleh je, kita tambah satu-satu. Tapi lebih mudah kita menggunakan operasi darab. RM10 darab dengan 6 bakul. Jangan tertukar. Jangan tulis RM6 darab 10. Ataupun unit. Unit ni pun tak ada. RM ni tak ada unit. Awak tulis 10 darab 6 saja. Okey, jawapan betul. Awak tulis 60. Tapi kalau tak ada unit, contoh kilogram, liter, mililiter, RM, so dikira salah. Okey, pastikan ada unit. Sebab ini adalah soalan berkaitan dengan topik wang. So, RM10 darab 6 sama dengan 60. Jumlah harga 6 bakul buah naga ialah RM60. Okey, boleh dapat. Okey, baik. Okey, ini kalau soalan dia tak ada apa-apa, dia tanya terus. 10 darab RM9. 10 darab RM9. Macam mana kita nak buat? Kita boleh buat cara macam tadi. Mana RM RM9 darab 10. Jawapannya 90 ataupun okey, kalau sifir 10 ni paling senang, betul tak? Siapa yang dah hafal sifir 10 tu mesti kata paling senang. Sebab sifir 10 ni apa-apa yang awak darab dengan 10. Contohnya kalau 2 darab 10, berapa jawapan dia? Tulis balik nombor depan ni 2, tambah je sifar belakang dia, 20. 10 darab 9 kan? Boleh juga 9 darab 10. So, tulis 9, kita tambah sifar belakang dia. Okey, itu kaedah sifir 10. Contohnya 5 darab 10. Jawapan dia, tulis 5, tambah sifar belakang dia. Jawapan dia 50. Boleh je 10 darab 5, sama juga. Kalau tak hafal sifir 5, buat sifir 10. So, tulis 5, tambah sifar belakang dia. Okey, sifir ni nanti kita akan masuk video yang seterusnya lah. Tapi hari ni kita nak memperkenalkan operasi darab dalam tajuk wang. Okey, itu objektif untuk hari ni. Okey, boleh dapat ni? Okey, kalau dapat tulis saya dapat. Tulis dekat bahagian komen.
Okey, itu sahaja untuk hari ini. Kita nak memperkenalkan sahaja operasi darab di dalam tajuk wang. Boleh tak gunakan operasi tambah? Boleh. Sebab darab ni merupakan hasil tambah yang berulang. Tapi bila terlampau banyak ataupun soalan tu besar, jadi mempermudahkan pengiraan kita dengan operasi darab. Okey, so untuk cuti sekolah ni boleh menggunakan masa yang diberi ataupun masa yang terluang untuk hafal sifir. Kita hafal sifir mudah-mudah dulu. Sifir 2, sifir 5, sifir 10, sifir 11, sifir 9. Yang rasa dalam satu hari dah boleh buat dah kuasai, dah faham dah macam mana kaedah sifir tu. Barulah kita pergi sifir-sifir yang seterusnya. Supaya dapat soalan darab, kita tak perlu nak tulis-tulis lagi dah. Kebiasaannya murid-murid akan tulis daripada 1 darab 2 sampailah 12 darab 2. Betul tak? Kalau biasa siapa yang dah darjah 3, darjah 4, darjah 5 tu, kalau menonton video ni mesti buat cara tu. Okey. Kalau dah hafal lagi mudah. Dan ada kaedah-kaedah lain untuk kira cepat. Nanti kita akan lihatlah pada video yang seterusnya. Okey. Latihan akan diberi di dalam Google Form. Boleh klik pada link bahagian di bawah. Dah siap dan boleh submit. So itu sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Sampai kita berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.